25 hari Jumaat, last puasa. So kita akan prepare raya. Last week kita dah tukar dinding dekat belah meja makan. So hari ni tugas kita adalah tukar dinding belah ruang tamu, which is macam lagi besar projek daripada meja makan tu sebab ruang tamu lagi besar. So hari ni kita kena start awal lah pukul 9 untuk tukar dinding yang belah situ. Okay, tengok pukul berapa kita akan settle, and then kita akan proceed buat benda lain juga. We'll see how. Okay, let's go. Last week kita tukar dinding daripada macam ni pergi ke macam ni. Cantik tak? Macam baru lepas cat kan? Tak, kita pakai wallpaper je, senang. Sebab kalau cat nak kena tunggu kering, nak kena alih semua itu ini sebab takut tak kena kursi meja semua kan. So kita pakai wallpaper, easy peasy. Dekat belah ruang tamu ni kita still nak buka juga sebab wallpaper ni sumpah dah lama, dah sampai mereka-reka, dah tercabut-cabut dah, sampai dah buruk dah. So kita kena ganti yang baru. Tengoklah macam mana kita nak buat nanti. Okay, jom. Hai guys, sekarang pukul 1.39 dah malam. Sumpah dah malam. Kita 1.39 pagi. Sumpah hari ni sangat busy. Kita buat wallpaper daripada pukul berapa tadi I cakap, and then kita berhenti macam pukul 12 macam tu untuk pergi hospital discharge. Lepas tu kita orang pergi cari barang, kita orang pergi makan pula guys, cari CD gila. Tapi dia tak ada CD gila yang biasa kita pakai. Pertama tak ada barang, kita pergi kedai 2. Tak banyak juga barang, kita pergi kedai ketiga. So benda tu macam take time, and then kita sampai rumah dalam pukul 42 macam tu. So kita continue buat. Time tu I tak tahu korang dengar ke tak sebenarnya. Time tu kuat sangat ke? Time tu ada 3 bahagian. Kita boleh siap bahagian pertama. Lepas tu kita buat sepanjang hari sampai berbuka masih buat. Lepas berbuka I rasa by pukul 10 macam tu baru siap all semua bahagian. Satu bahagian dinding, and then alih-alih perabot, susun-susun itu semua. Update sekarang pukul 10.46. Cantik. Sebenarnya pukul 10 tadi dah siap dah, tapi baru sempat nak rekod video. Masih bersepah, tapi dinding dah cantik. And then dah kemas-kemas macam tu pukul 11. Tapi since rumah ni ada budak-budak kecil, susah sikit untuk mengemas time tu. Jadinya kita pergi dapur, and then untuk masak. Kita masak lontong. Mama dengan kakak ipar I prep rendang, dan I dengan kakak I buat lontong. First time nak buat lontong KA, so tak tahu jadi apa, tapi begitulah. And then now pukul 1.30 kita baru nak isi sampul duit raya. Sumpah tak ada masa. Kalau ikutkan hari time ni juga I nak pakai inai, sebab memang dah plan nak pakai inai malam raya. Tapi 10, RM100, RM5, and then 50 ni special lah, tapi dia bukan duit baru sebab kita keluarkan dekat ATM je. Okay, so sekarang ni macam mana saya nak bagi? I nak pakai Hills punya sampul, which is yang ni. Tapi tak tahu nak pakai untuk yang mana. Untuk anak buah ke, untuk family ke, macam tu. Tapi boleh pakai untuk family, boleh pakai untuk semua orang. Tapi I kena bahagikan lah macam tu kan. Okay, so this is for mamang. Kita kira-kira, korang takkan tahu lah I bagi berapa kan. So untuk anak-anak bawah saya pula, kita akan pakai juga sampul ni, tapi sebab dia nipis, so senang tahulah. Sebab sampul ni sumpah ada banyak. I ada 5 paket. So dalam satu paket tu ada 5 lagi, so 25. Tapi kena check lah sebab ada sampul ada duit raya.
abang dia taklah tebal sangat. Benda ni pun dah tebal. So ni anak buah. Tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, anak buah settle. Lepas tu kakak saya. Perlu ke saya bagi kakak saya? Mungkin perlu. Oh, cantik. Ni daripada Kaf. Oh, cantik-cantik. Satu abang seorang lagi. Abang yang baru kahwin. Tapi patut bagi please. Tapi kita yang bagi dia duit. Kenapa lah? Jadi saya bilang dia kecil. Tapi abang-abang sulung bagi anak-anak dia cukup Abang sulung, abang kecil. Tak semua pula abang-abang aku lah kena bagi. Tak cukup duit dah. Ni Afin punya sampul. Ni macam ni. Dia ada 2. Satu lagi warna purple. Tapi ni nampak macam eksklusif sikit sebab dalam perkasan. Tapi sama je. Macam tu. Lepas tu kan I selalu kan macam mindset I, kalau tahun ni I bagi tahun lepas I dah bagi amount tu, tahun ni I tak boleh rendah daripada amount tahun lepas tu. Tapi sebenarnya tidak. Konsep sedekah, konsep duit raya bukan macam tu. Dia ikut rezeki. Kalau you ada rezeki setakat tu je untuk you bagi orang tahun ni, tak kisahlah tahun lepas you bagi RM10, tahun ni you bagi RM3 je. Sebab no one should charge you. Orang lain tak ada hak untuk charge kita sebenarnya. Sebab that is our rezeki. The only rezeki yang we want to share. Macam tu. So I harap this year I can give more. Sebab kita tak tahu tahun depan kita akan bertemu tak dengan bulan Ramadan dan Raya. So this is my duit Raya. Okay, that's all. Sekarang tengok sekarang dah pukul apa? Pukul 6 guys. Let's naik tidur. Okay, so this is our rendang. Kita masak dalam ni. Kuah lodeh is here. Nampak sedap tapi tak tahu lagi rasa macam mana. Hopefully okay. Kat Maria nak baru pakai kopi lah. Besar lah ngah. Takut. Ni kamera. Malas nak. Where is the camera? How to turn on the camera? Oh. Mana nak turn on camera? Oh. Enggak ada. Sini. Tak ada. Sini. Tak ada. Oh, ni. Mana handbrake? Hah? Tak ada handbrake dah. Hello? Nah, tak ada handbrake eh? Hah? Mana? Oh. Okay. Adik pusing satu taman tu. Okay, baik. Bismillah, ya Allah, ya Tengok. Saya sangat takut dan saya rasa sangat bersayar kereta ini. Dia macam buat lori. Bapak tinggi. Tinggilah aku sini tu.
Allah. Cik Su. Buat apa Tak pernah tengok. Tak payah. Tak pernah. Tak payah tengok. Tak boleh. Tak boleh. Apa tu? Tak boleh. Itu. Tu. Ya Allah ya Tuhanku. Ini Cik Su buat live. Ya, apa ni? Tak apa. Ya Allah, kenapa? No, Arif, no. Apa semua yang sebut kat sini? Cuba ke belakang pula. Apa semua? Tak apa dah. Dah ayu. Dah cabut dah. Arif lah buat. Ayu. Ni. Ayo Arif. Ada shoe. Arif, kenapa Ailio? Janganlah tanpa Cik Su. Dah lah comot. Dah ya sumut tersiang atu. Lap mulut eh. Dah ya sumut. Dah ya sumut tersiang atu. Oh, adik tidur tu. Jangan langgar. Tisu. Wait, tisu. Ni tisu. Tiang. Cik Su. Tadi kan? Panas. Mana Arif? Arif apa naik kereta? Terima kasih sampai raya. Angah duduk sana ke? Kenapa? Tak kebikai. Kita suka suruh. Bukan. Mungkin nak kentut dia biasa nak kentut. Kenapa? Tapi tak nampak Izzah tinggi 12 tempat. Nampak dah lah. Aisyah beautiful. Biar makan tepi tembok. Manis tu. Dah lupa dah habis kita. Malah. Ini nak jatuh. Hai adik. Ni ke?
Ada